cerita pasal ni, kita happy-happy, dan Ain ataupun Ajah, orang suka dengar cerita kita tau. Tapi dalam masa sama berhati-hati, Abang Syukri tak nak benda ni di-record. Sebab record ni banyak tau. Record, orang record bagi kat bonda, record bagi kat orang A, record bagi kat orang B. Kita tak nak berlimbungan konflik, benda lagi besar. Sebab tu Abang Syukri lebih prefer kita jumpa, kita sembang macam tu, daripada kita open macam ni, orang provoke, orang sendiri record lagi banyak. Sebab apa tau, Abang Syukri percaya end of the day yang bersettle benda ni kita je. Kita je. Kalau kita share dekat on public, masyarakat akan provoke kita lagi. Sekarang ni tak ada team A ke team B ke, tak ada. Benda ni kalau boleh, kenapa berlaku punca awalnya, kenapa main point dia awalnya, kenapa, lepas tu baru